Okey, kalau kita dengar cerita tadi lah kan, dia macam adalah sikit macam step-step yang perlu dibuat, tindakan dia perlu buat sebelum, selepas kita dah meninggal kan. Kadang-kadang orang kata tak payahlah kita ni, kita serahkan pada faraid saja. Biar faraid je selesaikan masalah ni. Betul. Macam mana tuan kalau orang kita kena faham kita kena faham apa itu faraid. Faraid itu adalah satu ketentuan hak setiap waris yang telah ditentukan di dalam Quran yang saya sebut tadi, surah An-Nisa ayat 11 dan 12 kan. Jadi itulah hak saya. Bukan cara penyelesaian atau pusaka itu sendiri. Kan. Jadi dekat sini kita kena bezakan. Hak saya RM1,000 berdasarkan Quran ayat tadi, tetapi bagaimana saya boleh dapat RM1,000 tadi? Jangan kata 1,000 lah, 10,000 lah kita kata. Hak saya bersamaan dengan 10,000 kalau kita convert dalam bentuk ringgit. Tapi bagaimana nak sampai ke 10,000 tadi kalau kita tak buat cara pentadbiran yang terurus kan. Itu maksud dia kan. Sebab hak faraid ni hak individu. So maknanya dari segi ilmu faraid kita kena faham. Kita ada persediaan jugalah untuk pengusaha itu sendiri. Okey, saya nampak dah dari segi macam mana function peranan Manah Hari Berhad.